Alhamdulillah hari ini kita ada program penyampaian sumbangan daripada NGO untuk Kampung Desa Kasih Parit 8.5 Barat. Kami di Surau Nurul Hidayah mendoakan agar NGO yang bersama-sama kami hari ini semoga dilimpah ruahkan rezeki bersama ahli-ahli keluarga mereka, insya-Allah. Okey, ini dia sumbangan-sumbangan yang akan diagihkan kepada warga Desa Kasih yang merupakan asnaf di Kampung Desa Kasih Parit 8.5 Barat. Sekarang tengah ada bacaan doa. Alhamdulillah kita mulakan majlis kita dengan memohon keberkatan, kelancaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Subhanallah, subhanallahirabbil alamin. Okey, apa-apa pun kita sarapan dulu ya. Kita minum air kelapa hari ini, ada kuih-kuih, kita sarapan. Sekarang ni kami nak memulakan sesi menghantar sumbangan rumah ke rumah. Kita akan bawakanlah sumbangan macam beras, adalah barang-barang makanan yang lain untuk semua yang telah dipilih untuk menerima sumbangan daripada NGO ni. Okay, jom kita mulakan perjalanan kita menuju ke rumah yang untuk kita hantar sumbangan daripada pihak NGO ni. InsyaAllah jom ikut kami. Okey, nampak kita punya barang-barang sumbangan yang ada dalam 4x4 ni. Kita akan bergerak sekarang. Okey. Oh, telur. Okey, sekarang kami tengah jalan nak bawa makanan pergi ke rumah-rumah yang dah disenaraikan untuk menerima sumbangan, ya, betul tak? Betul. Jom kita pergi dulu. Bye. Kita menuju rumah saya dia. Kita menuju ke rumah Tuan Said. Dia ada lumpuh separuh badan. Ya, betul. Naik kursi roda. Jom kita pergi rumah dia. Kejap lagi sampailah rumah dia ni. Jom. Okey, kita dah sampai di rumah yang pertama. Kita akan menyerahkan sumbangan kepada rumah yang pertama ni kepada Tuan Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Akbar. Alhamdulillah. Susah sikit ni nak bawa video. Ni sumbangan ikhlas lah daripada kita untuk Tuan yang tak seberapa ni. Mudah-mudahan dapat dikongsikan bersama ya. Jadi kami doakan semoga Tuan sentiasa tabah, kuat dan semoga sentiasa walafiat. InsyaAllah. Doakan juga kami semua. Mudah-mudahan usaha yang kita bersama ni akan berjalan terus. Perhatian kami kat Tuhan, insyaAllah. Inilah yang kita kirimkan. Yang tak sajanya. Kadang. Hujan pula. Cuaca hujan mengiringi suasana untuk menyampaikan sumbangan ni, alhamdulillah. Okey, kami nak teruskan perjalanan seterusnya ke rumah yang lain. Doakan kami, maafkan kami. Kami tengah berbincang untuk menyampaikan ke rumah seterusnya. Jadi semoga segala urusan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Bukan main seronok lagi diorang naik atas 4x4 ni, tengok. Jom kita bergerak. Kerana cuaca hujan, saya duduk dalam kereta. Tak duduk dekat belakang dah. Tengok duduk belakang wah. Nampak dua orang kat belakang. Kesian orang hujan-hujan. Oleh kerana cuaca hujan jadi kita berhenti sekejap. Oleh kerana cuaca hujan. Waalaikumsalam. Oleh kerana cuaca hujan kita berhenti sekejap, kita duduk dekat surau balik. Nanti kita sambung lepas hujan reda, kita sambung balik kita punya menghantar sumbangan tadi, insya-Allah. Lepas ni kita pergi tandas kat surau ni, cantik lah. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim NGO Arif Kapar peduli sedia khidmat. Semoga dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Okey, ini kita punya lauk tengah hari, makan tengah hari. Alhamdulillah dimasak dengan secara gotong royong dekat kampung kita ni. Alhamdulillah, nanti kita makan. Okey, berkumpulnya kita dekat sini selalunya adalah kita buat silaturahim bersama ahli jemaah surau. Alhamdulillah seronok sangat dekat kampung kami ni. Sebab apa? Selalu bergotong royong, selalu ada suasana-suasana macam ni, ada majlis-majlis macam ni, seronok sangat. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak tengok dia orang pasang bumbung kat atas je. Kita tengok kejap sambil panjang-panjang atas. Okey, tu dia. Suasana repair bumbung dekat kita punya surau. Alhamdulillah. Okey, suasana kita pasang bumbung surau. Alhamdulillah. Okey, sekarang waktunya untuk majlis penyerahan sumbangan yang ada dekat yang datang dekat surau ni. Kita akan bagi sumbangan dekat surau terus. Alhamdulillah, pembahagian sumbangan kepada penduduk Desa Kasih Parit 8.5 Barat. Jadi kepada semua yang tengok video ni, kalau nak menyumbang kepada surau Desa Kasih, Surau Nurul Hidayah, Kampung Desa Kasih ni, boleh terus ke QR code kami ataupun ke nombor akaun yang saya berikan, insyaAllah.
Sekarang kita nak ambil gambar ramai-ramai dengan orang kampung. Alhamdulillah kita nak bergambar ramai-ramai. Macam ni suasana dia. Kalau korang semua nak menyumbang dekat Surau Nurul Hidayah, insyaAllah nak seronok-seronok, kami ada masak-masak, gotong royong kat sini. Korang boleh datang ke surau kami, insyaAllah. Boleh kalau kita. Untuk majlis seterusnya, minta Imam baca doa makan. Kejap lagi kita nak tanam pokok durian ya. Kita nak tanam pokok durian dekat belakang surau kita. Jom kita tengok orang tanam pokok durian. Dah tanam pokok durian ni, kita doakan oksigen yang keluar daripada pokok durian ni pun jadi sedekah kepada surau ni, insyaAllah. Anu lah, Tuan Haji pura-pura lah cerita. Nanti buah dia banyak, nanti ini Tuan Haji yang tanam ni. Hari ni ada kiamat dah. Pesan ke pokok tu. Pesahan. Ada kena pesan ke pokok tu. Mudah-mudahan yang umur dan paling kurang kita buat satu ni untuk generasi yang datang. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersyukur kita hari ini kita dapat bersama di Surau Hidayah Batu Sembilan desa tak Parit Lapas Tengah Barat. Parit 8.5 Barat Desa Kasih. Yes. Ya. Jadi kita berdoalah untuk penduduk-penduduk sini mudah-mudahan Allah rahmati semua, lapang dan murahkan rezeki, dan mudah-mudahan Allah menyuburkan dengan kasih sayang untuk kita membina satu masyarakat yang berjaya dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pertama sekali saya merakamkan jazakallahu khairan kepada semua sahabat-sahabat penduduk Desa Kasih Desa Kasih di sini yang kerana sudi menerima kami untuk kita melaksanakan satu kerja-kerja kebajikan untuk masyarakat ni. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk generasi yang akan datang, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa-apa pun kita makan dulu. Jutaan terima kasih kepada tim wanita di kampung Desa Kasih ni yang selalu masak untuk makanan di Surau Nurul Hidayah kampung Desa Kasih ni. Terima kasih banyak-banyak dari kami. Semoga Allah membalas setiap jasa akak-akak ni dengan surga Firdaus milik Allah, insya-Allah. Lepas kita makan-makan, kita pun sambung kerja kita bersama NGO Uswah untuk menghantar sumbangan ke rumah seterusnya. Ini rumah seterusnya yang kita akan sampaikan sumbangan daripada NGO Uswah, insya-Allah. Jadi sekarang selalu di hospital lah. Engkau lah Maha La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali yang engkau sembuhkan, ya Allah. Amin. Shifa'an la yughadu saqam. Kau sembuhkanlah hingga dia kembali sihat seperti sedia kala, seperti sebelum ini, ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ada sumbangan sikit tu. Terima kasih. Okey, ini penyerahan sumbangan untuk rumah yang seterusnya di kampung Desa Kasih Parit 8.5 Barat. Okey, alhamdulillah kita menghantar ke rumah yang seterusnya daripada sumbangan daripada NGO Uswah ni, alhamdulillah. Kami kasih sumbangan daripada Tuan Haji lah. Anak-anak. Alhamdulillah selesai untuk rumah seterusnya. Kita nak menuju ke rumah Ustazah Jamilatun yang selama ni banyak juga mengajar dekat kampung ni. Alhamdulillah. Okey, kita ke rumah seterusnya ya. Kita ke rumah seterusnya untuk menyampaikan sumbangan daripada NGO Uswah ni. Alhamdulillah. Okeylah, kita teruskan perjalanan menuju ke rumah Haji Nafi pula. Rumah Haji Nafi untuk menyerahkan sumbangan. Okey, hari ni kami buat ziarah rumah ke rumah ni nak bagi sumbangan. Terima kasih kepada NGO Uswah sudi beri sumbangan kepada kampung kami. Moga diberikan kemudahan dalam setiap urusan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum Ji.
Kami nak datang. Jadi anak pergi kesemangan kamu. Kaki je. Badan Badan saya. Badan boleh pakai gemuk ni. Nak kiri tak boleh langsung. Boleh. Tapi kamu kuat nak Kuat, takut jatuh lah. kursi tu. Tu boleh. Qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kesihatan untuk Haji lah. Alhamdulillah, selesai sudah majlis menyantuni warga Desa Kasih Parit 8.5 Barat. Ribuan terima kasih dari kami pihak warga Desa Kasih Parit 8.5 Barat dan warga Surau Nurul Hidayah Kampung Desa Kasih Parit 8.5 Barat kepada NGO Uswah yang sudi datang menyantuni warga Desa Kasih ini. Semoga setiap pergerakan NGO Uswah ni menjadi asbab tersebarnya hidayah di seluruh alam, insya-Allah. Semoga setiap pengorbanan masa, harta dan tenaga di kampung kami ni menjadi asbab tuan-tuan daripada NGO Uswah ni memasuki surga Firdausnya, insya-Allah.